Bayangkan satu operasi penguatkuasaan yang dah dirancang rapi selama berminggu-minggu tapi gagal sebelum sempat ia bermula. Macam mana boleh jadi macam tu? Selalunya, puncanya satu, maklumat bocor. Hari ini kita akan lihat satu cabaran besar yang dihadapi oleh semua agensi penguatkuasaan, iaitu macam mana nak pastikan maklumat operasi tak sampai ke tangan yang salah. Baiklah, untuk kupasan kali ini kita akan pecahkannya kepada 4 bahagian. Mula-mula, kita akan kenal pasti ancaman utama yang kita panggil rangkaian bayangan. Lepas tu kita akan lihat kesan buruk bila operasi gagal. Seterusnya, kita akan terokai strategi yang digunakan untuk melawan kebocoran ni. Dan akhir sekali, kita sentuh sikit isu yang paling mencabar, iaitu soal integriti. Okey, jom kita mulakan. Siapa sebenarnya musuh dalam selimut ni? Di bahagian pertama ni, kita akan cuba faham siapa dan bagaimana rangkaian bayangan ni berfungsi dan menjadi ancaman utama kepada setiap operasi. Perkataan yang sering kita dengar dalam isu ni ialah tonto. Jadi, apa sebenarnya tonto ni? Secara mudahnya, mereka ni adalah pemberi maklumat. Orang yang dibayar untuk bocorkan butiran-butiran sulit macam lokasi dan masa serbuan. Tujuannya, untuk bagi amaran kepada sasaran supaya mereka boleh lari dulu. Dan yang penting untuk kita faham, masalah tonto ni bukanlah benda baru dan ia bukan hanya dihadapi oleh Jabatan Imigresen. Sebenarnya, ia adalah satu cabaran besar yang berterusan untuk hampir semua agensi penguatkuasaan di negara kita. Baik, kita dah kenal ancaman ni. Sekarang, mari kita lihat apa sebenarnya kesan dia. Apa kos sebenar bila satu maklumat penting bocor? Jom kita tengok kesan domino yang berlaku bila sesebuah operasi itu gagal. Ketua Pengarah Imigresen sendiri, Dato' Zakaria Syakban, dah jelaskan impaknya dengan sangat jelas. Beliau kata, kadang-kadang pergerakan pihak berkuasa dah dihidu lebih awal dan bila itu terjadi, habislah keseluruhan operasi itu boleh gagal begitu saja. Satu kebocoran kecil je boleh cetuskan kesan berantai yang sangat merugikan. Bayangkan, pasukan serbuan sampai di lokasi tapi sasaran dah lesap. Itu bukan sahaja menggagalkan misi, tapi ia membazirkan segala-galanya, masa, wang, tenaga manusia. Dan yang paling bahaya, ia boleh meningkatkan risiko kepada pegawai di lapangan bila keadaan jadi tak menentu. Jadi macam mana agensi penguatkuasaan nak berdepan dengan ancaman yang licik ni? Di bahagian seterusnya, kita akan lihat pula strategi yang direka khas untuk sentiasa berada selangkah di hadapan tonto. Penyelesaiannya bukan satu benda je tau. Ia satu pendekatan yang ada banyak lapisan. Pertama, kena ada pemantauan berterusan terhadap aktiviti tonto. Kedua, strategi kena sentiasa berubah-ubah, dinamik, supaya pergerakan susah nak dibaca. Dan ketiga, kawalan maklumat yang sangat ketat. Bukan semua orang perlu tahu semua benda. Ini dia kuncinya. Datuk Zakaria sendiri tekankan betapa pentingnya kerahsiaan. Beliau kata strategi itu disusun supaya pergerakan mereka langsung tak boleh dibaca oleh sesiapa pun. Malah yang menariknya, pegawai dalaman sendiri pun mungkin tak tahu butiran penuh operasi sampailah saat-saat akhir. Kerahsiaan yang sampai ke tahap macam tu secara tak langsung membawa kita kepada satu persoalan yang paling sukar. Macam mana kalau ancaman tu, kebocoran tu, sebenarnya datang dari dalam? Jom kita sentuh sikit isu integriti dalaman. Ya, ini soalan yang paling kritikal. Apa tindakan yang akan diambil sekiranya ada syak wasangka bahawa kebocoran itu berpunca daripada orang dalam yang mungkin bersekongkol dengan tonto? Okey, untuk menangani kemungkinan ini dah ada protokol yang sangat jelas. Kalau ada sebarang syak wasangka, siasatan dalaman akan dijalankan dulu. Dan sekiranya ada unsur-unsur rasuah, kes itu tidak akan disorok. Ia akan terus dirujuk kepada badan luar yang bebas, iaitu SPRM. Ketua Pengarah sendiri akui bukan senang nak kesan dalang-dalaman ni. Tapi, beliau tegaskan yang jabatan ada dasar toleransi sifar. Maksudnya, tak ada kompromi. Sesiapa sahaja yang terlibat, tak kira pangkat, akan dilaporkan dan berdepan tindakan. Dan saya rasa penting untuk kita jelaskan perkara ni. Semua langkah-langkah kerahsiaan yang ketat ni, tujuannya bukanlah untuk mengganggu atau mewujudkan syak wasangka dalam kalangan pegawai. Bukan. Ia adalah sebahagian daripada pengurusan risiko yang profesional untuk melindungi integriti operasi dan keselamatan semua yang terlibat. Sebagai penutup, kami tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan. Dalam dunia kita hari ini, di mana maklumat tersebar dalam sekelip mata, cabaran paling besar mungkin bukan lagi di lapangan. Tapi bagaimana agensi penguatkuasaan nak cari keseimbangan antara keperluan untuk merahsiakan operasi demi keselamatan dengan tuntutan masyarakat untuk ketelusan? Di mana garisan itu patut diletakkan? Fikir-fikirkan.